Langkah untuk membuat one page report bagi unit masing-masing. Okey, mula-mula kita kena buka laman web sekolah terlebih dahulu. Apabila keluar macam ni, cari button bulletin semasa. Selepas bulletin semasa telah dibuka, scroll ke bawah, cari di bahagian laporan page report. Okay, pilih unit masing-masing. Contohnya unit kurikulum. So, bila tekan unit kurikulum, dia akan buka satu tab baru iaitu Google Slide. Bila buka Google Slide, okay, yang bahagian yang kalau cikgu tengok ini bahagian slide pertama. Slide pertama slide yang belum di-highlight ini yang ni tidak boleh diubah. Yang mana yang boleh diubah adalah yang telah di-highlight kuning. Yang telah di-highlight kuning adalah untuk cikgu edit bahagian laporan masing-masing. Okay, contohnya untuk yang ini page pertama sudah ada orang guna, page kedua belum ada orang guna, jadi cikgu boleh guna. So macam mana nak edit? Just tukar sahaja di bahagian highlight kuning ni. Okay, cikgu highlight saja, cikgu tukar sahaja di bahagian ini, edit balik. Gambar boleh tukar berapa banyak gambar di bahagian ini, semua gambar. Di bahagian kosong juga boleh letak gambar, boleh ubah, disediakan oleh siapa. Selepas selesai edit, tidak perlu buat apa-apa kerana dia telah automatic disavekan. Okay, untuk share one page report yang telah kita sediakan ataupun yang telah kita lakukan. Okey, caranya dia memang simpan dekat laman web dah memang automatik. Cuma untuk kita share ke mana-mana sahaja, kita boleh tekan file. Lepas tu kita boleh download sebagai JPEG ataupun PNG, tak kisahlah mana-mana. Okey, contoh cikgu nak tukar kepada JPEG. Tu klik pada JPEG. Okey, dia akan download terus. So open file yang ini. Maksudnya dia just save di bahagian yang cikgu klik saja. Contoh saya ulang lagi sekali, cikgu klik slide yang cikgu dah edit. Contohlah cikgu edit slide 5 kan. Klik slide 5, file, download as a JPEG. So dia akan download hanya JPEG yang kelima sahaja. File yang kelima sahaja. Okey, contoh lagi sekali saya ulang. Contohlah slide pertama. Kita klik slide pertama, kita download file, download JPEG. So bila dah download, dia akan keluar bahagian slide pertama sahaja. So jadi cikgu bolehlah share ke mana-mana sahaja yang cikgu nak. Okey, itu sahaja.